Tajuk kita hari ini adalah nak menceritakan senjata yang mungkin ada yang kita tahu dan ada yang tak tahu dan tak nak ambil langsung tahu pasal senjata ni. Mungkin kalau korang pergi kat museum pun korang pelik, ini senjata apa ni, bentuk dia macam pelik kan. Pertama, kalau korang nak tahu, rencong ni memang merupakan senjata simbolik bagi orang-orang Aceh dan juga dia merupakan antara kekuatan dan juga menjadi sebab kenapa mereka berjuang untuk menentang kepada penjajahan Belanda, Portugis dan ada beberapa lagi lah yang pernah try menjajah diorang. Dan sebenarnya senjata ni mula-mula diguna pakai di Aceh pada waktu zaman Sultan Murayat Shah. Dia antara sultan yang pertama menentang orang-orang Portugis. Sultan selepasnya tu juga pernah membantu orang-orang Melaka untuk dapatkan bandar Melaka tu balik. Melaka dah jatuh, jadi mintalah bantuan nak. Dan ini senjata dia. Kalau korang nak tahu, ini senjata ni basic dia yang menjadikan kenapa dia bentuk begini adalah daripada perkataan Bismillah itu sendiri. Korang boleh tengok kat sini. Ni ada ba, ni ada sin, ni ada mim dan ni ada alif lam lam ha tu sendiri. Ada orang kata simbolik senjata ni tidaklah ia digunakan kecuali dengan nama Allah sahaja. Maknanya korang tak boleh membunuh sembarangan dengan senjata ni. Dan kedua, dia merupakan macam seolah-olah kita menjadi pelambangan pada diri kita. Macam contoh keris, kita boleh kenal orang tu, oh dia datang daripada suku ni, dia datang daripada tempat ni. Tapi untuk rencong, dia memang jadi pelambangan khusus bagi orang-orang Aceh tu sendiri. Cara pegang dia pun lain tau, bukan macam cara pegang keris. Cara pegang keris dia acu gitu, tapi orang Aceh dia ni entah dia nak tikam orang tu lagi cepat sikit mati kot. Cara pegang dia lain sikit. Dia macam gini. Jadi kalau dia tikam orang, itu dia akan pegang gini. Jadi kalau contoh dia tengah selitkan rencong ni dekat pinggang, dia bukannya macam keris kan menghadap depan gitu kan. Ini dia menghadap lain sikit lah. Jadi kalau nak tahu orang tu dalam keadaan aman, dia akan hulu ni ataupun orang Aceh ni panggil cugek, menghadap ke atas. Kalau dia nak berlawan orang tu, ini turun ke bawah. Dan bahagian-bahagian rencong ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada 3 lah. Yang ada kat tangan saya ni, ini namanya cugek. Orang Aceh panggil hujung ni cugek. Korang nampak ini namanya cugek, bentuk macam L ni, cugek. Sebenarnya dia perkataan bagi huruf ba itu sendiri. Ada setengah tu hiasan dia memang cantik. Itu hanya untuk raja-raja dan orang-orang kaya bangsawan tertentu. Nama dia mempucuk. Dia ada bunga dekat sini, kat bahagian pertengah ni dia ada bunga. Lepas tu nanti hiasan ni ada bunga, ni pun ada bunga lagi. Ni cuma hiasan orang biasa je lah. Selepas perlawanan orang-orang Aceh tu mula berkurang dan mengarah kepada perang gerila, dia kalau nak gunakan ni macam payah sikit nak sorok kat baju. Jadi dia orang buang ni, dia orang gergaji ni dia buang, jadilah bentuk pedoi. Pedoi dalam bahasa Aceh maksudnya tak sempurna. Sekian itu saja daripada saya. Mungkin apa yang kurang tu korang boleh search sendirilah. Yang lain-lain tu yang dah tahu, tolong beritahu yang dah tahu. Okey, terima kasih.